Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Hari ni aku akan ceritakan satu cerita seram. Cerita yang minggu lepas punya, yang hari ni punya itu kisah seram di kampungku. Itu hari sebab satu, sebab itu hari bapa aku panggil aku tahu. So kita sambung part 2. Kan siapa kita? Bagaimana itu hari? Okay, kita cerita daripada awal. Bila aku dah sampai dekat rumah tu, ibu aku cerita, ibu aku panggil mak tau. Mak, ibu aku panggil nenek aku mak. Dia tanyalah kan, nenek aku selalu pukul, begitu orang, nenek aku kalau pukul 9 lepas solat isyak, dia terus tidur. Saya nak makan dulu, lepas tu baru tidur. Pakai make up lah kan, rehat cantik kan. Pakai make up semua. Masa tu juga dapat satu benda tau. Lepas tu mak aku lah tanya kan, yang nenek, tanya nenek, mak tu siapa punya lembu kan? Nenek aku cakap kan, mak aku cakap kan, nenek aku. Lepas tu mak aku cakap, mana lembu ngah? Nenek aku panggil ngah. Angah. Mana ada lembu ngah kan? Nenek aku cakap tu kan. Lepas tu yang apa bodoh yang nampak kan? Lembu tu kena putih. Masih ada video lagi, tapi tak pasti video tu ada lagi ke tak. Tapi handphone, video tu ada lagi handphone dekat lagi satu. Tapi aku tak boleh dapat tunjukkan lah. Video tu yang seram gila, aku tak boleh tunjuk orang. Lembu tu yang sama, dia duduk situ. Memang bergerak. Tapi tak tahulah. Sebab tak silap aku masa tu, lembu tu tak bergerak langsung. Tak bergerak langsung lembu tu kan. Memang tak bergerak langsung lembu tu. Demi Allah, Lillahi ta'ala, memang tak bergerak langsung lembu tu, cakap betul. Dan lepas perjalanan itu, kita orang lalu jalan tu balik. Keesok hari kita orang lalu jalan itu balik. Pagi dah kan, kita orang tengok dah tak ada lembu tu Lembu tu dekat situ memang tak ada. Lembu tu memang tak ada dekat situ. Keesokan paginya, memang betul-betul kita orang balik malam tu kan. Keesok paginya kita orang tengok dah tak ada lembu tu Dah tak ada lembu tu. Kita orang tanyalah balik pakcik depan ni, depan yang ada kebun cili tu, dengan store kecil tu yang tempat simpan periuk semua kalau masak kan. Kita tanya lah pakcik tu kan, sebab rumah dia kat depan yang tempat aku kata lembu tu. Kita tanya lah pakcik, semalam pakcik ada benda lembu ke? Ya. Pakcik ada simpan lembu ke semalam dekat pokok tu? Kita tanya kan. Kau nak tahu dia jawab apa? Meremang aku dengar weh. Dia cakap aku nak jawab apa? Mana ada lembu lembu, pakcik tak boleh lembu kat sini. Fedas Hilir ni tak dibenarkan lembu atau kambing ke binatang-binatang yang orang cakap besar yang boleh dibela. Macam lembu, kambing, anjing boleh lah. Tapi kalau macam lembu, kambing tak boleh dibawa masuk. Kalau nak masuk pun belah-belah sawit tu je boleh. Kalau belah-belah situ tak boleh. Dalam kampung tidak dibenarkan sesama sekali. Kalau dapat tangkap kan, diorang terus saman korang. 5,000 dah sampai juga. 1,000? Jangan main korang. Tapi memang betul-betul terkejut lah kan. Sebab tapi apa benda kita orang nampak masa tu kan. Tapi memang lembu tu memang tak bergerak. Kita orang jaga baik je lah kan. Sebab dah mana tahu dia tidur kan. Tapi kalau tidur, tapi kita orang biar je lah. Tanya mak sekali kau, benda tu kau menyamar jadi haiwan. Tapi memang terkejut lah. Tapi terima kasih yang tengok video saya. Dan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye.